Assalamualaikum. Assalamualaikum. Welcome back to my channel. Miss Honey ni bersampai ke dalam Jepun. Okey. Pada yang awal, video biasa. Ni kat bawah. Dia sama untuk panjang. Okey. Kat sini tak ada dia ni lah kita. Ulit. Okey. Ambil ni. Sembangkan. Nampak lama tapi lupa. Kupu-kupu. Okey, sini. Ni ambil yang ni, test tarik sikit je. Ini ambil sini, letak kat tepi ni. Lama-lama ni. Okey. Depan macam ni, tepi kiri begini, belakang macam ni, dan tepi kanan macam ni. Okey, itu je. Dan benda-benda sebagainya. Dari sini mana punya ini letak di atas saya belum tak bergerak. Tak tahu tinggal pizza lah. Okey, dah selesai. Siap. Nak berambut juga jangan matakan. Nak berambut lah ni. Okey. Depan ni gini, kiri sini, kanan kiri. Okey. Ini adalah last night daripada UAE Naida United Arab Emirates. Tengok orang Arab kebanyakan boleh berjaya dalam bisnes. Kenapa? Sebab dia dangga kejayaan. Kebanyakan macam-macam kat sekolah, sahabat-sahabat yang ada nama Saripah, ada nama Seh, kemudian Seh lagi. Dia bagi aku memang rapat dan ikhlas sekali. Kalau boleh, aku nak pergi ni Al-Aziz sebab sahabat lama aku. Dia ada kawan lama ke, kawan sekolah dulu. Dia selalu dia awal close. Assalamualaikum. Itu je. Lebih pula ini kecek sharingnya. Okey, ada satu saya nak berkata. Kerana kita nak share ilmu yang manfaat, kita boleh share untuk menjadi diri kita confident. Macam ilmu, kita baru dapat ilmu, kita bagi ke orang, maka ilmu tu akan dapat diri kita balik. Dan bila kita mati, ilmu tu dah, ilmu yang kita bagi kat budak-budak tu, ilmu tu akan mendapat bahagia kat kita. Apa sebab kenapa saya share benda ni? Sebab itulah untuk kepentingan untuk berdakwah. Ni berdakwah ada 3 prinsip. Nasihat yang baik, sama dengan dia baik, dan berdakwah dengan lisan, akhlak dan lisan. Iaitu melalui perbuatan, melalui akhlak, melalui percakapan. Itu saja.
Ini saya dapat sampaikan ni daripada da'i Andam, iaitu da'i mu'alaf, iaitu da'i juara musim ke-6. Orang yang berasal dari Anam dan sekarang dia menetap di Shah Alam KL, Shah Alam Selangor. Sekian, terima kasih. Andam ni dari bidang di Burma, sarjana muda pengurusan, sarjana muda dakwah pengurusan insan. Kalau ikut saya memang minat bidang dakwah. Dan saya suka sangat bidang dakwah itu sebab bagi saya bidang dakwah, bidang usuluddin dan bidang Islamic study adalah bidang terbaik. Iaitu bidang keagamaan. Sekian, terima kasih. Jangan lupa subscribe, like, komen and share kepada yang lain. Assalamualaikum.